Supi ni ajak main ambil gapo ni. Pucuk kandih. Ni daun kandih ataupun pucuk kandih ni Supi ambil boleh 10 lah. Ni. Pokok yang belah ni nah, pohon kandih nah. Pohon kandih ni pasal Thai dia panggil kata cemuang. Waktu orang kecing manis darah tinggi molek sangat ni. Supi ambil 10 lah, taki Supi nak pergi rebuh kayu manis. Ataupun pasal Thai dia panggil kata opcoy. Untuk gapo tu? Basuh darah orang perempuan. Basuh darah orang perempuan dan buat turun kecing darah tinggi. Tu orang ada darah tinggi, jatuh tino boleh minum, lelaki perempuan boleh minum. Lepas tu orang hak demam tak sembuh, pun boleh nah. Demam tak sembuh, orang tino, orang wanita hak darah dia kotor cemar. Lepas tu orang panggil kata darah dia tu, orang panggil kata dia mari hair tak teratur. Senak perut mari hair, darah dia cemar, demam tak sembuh. Boleh berlaku nah. Kita rebuh dengan ni, ambil daun. Lepas tu kita rebuh dengan gapo asal lagi tu? Kayu manis. Daun kandis rebuh dengan kayu manis. Satu potong lah. Untuk turun darah tinggi, untuk basuh darah perempuan. Lepas tu orang demam tak sembuh. Baik sangat Supi buah air 1 liter nah. Okey, kita buka. Nanti start. Yo, saudara kita ni ada dia cari sekung. Bahasa Melayu orang tani panggil cari sekung. Makna tu dia nak kepada setuju juga. Ada belah tu tak setuju tapi belah ni setuju. Dia ada masing-masing setuju. Itu biasa nah. Sebab tu orang yang di darah tinggi tu ada tu payah nak turun. Dia cari setuju juga. Dia kena dengan halah yang apa tu, dia turun dengan hatu. Seperti ular. Kita kata ular ni kita ambil kayu besar. Kita katak ular, kayu besar ni, ular besar ni kita katak. Tak boleh. Ular tu tak takut, tak jadi rusak ular. Tapi kalau ambil buluh, besar ni lah. Ular besar ni, buluh besar ni. Tapi buluh tu buat ular tu rusak. Tak bahaya tak? Tak bahaya tak? Mudah-mudah lah. Sebab tu ya ada Allah ya dia. Hak ni pun sama juga. Boleh ada buat belah tu, buat belah ni tak setuju. Ada hak setuju, kita ambil hak setuju tu mari guna nah. Seperti daun kandis dengan kayu manis. Daun kandis dengan kayu manis boleh ada setuju dengan kita. Buat turun darah tinggi. Proses darah bercuci. Demam kita tak sembuh, jadi sembuh. Nah, demam kita tak sembuh, jadi sembuh. Lepas tu dia buat bagi kita tu mudah berak. Nah, mudah berak, mudah buat air besar. Sebab tu benda-benda Supi buat ni kita tak usah tanya. Kalau kita tak jadi tu boleh makan, boleh. Dia banyak khasiat dia. Boleh ada Supi royak tak habis. Khasiat dia tu. Supi sendiri bila baca tu baru royak tak habis pun boleh ada. Sebab dia banyak khasiat dia. 2-30 tu Supi nak royak habis, demo pun tak ingat. Lepas tu paling tanya Pak Supi pula dah. Kalau sakit perut makan gapo, kalau sakit kepala makan gapo. Sebenarnya dia royak kata dia tu dia di follow Facebook Pak Supi tu setahun lebih dah. Tapi bila dia sakit perut dia tanya. Sedangkan klip ada sudah dah. Klip ada siap dah. Kita tengok klip nah. Mudah-mudah. Sebab dia banyak cara dia tu banyak. Tak tahu nombor hak mana, sekung hak mana. Lepas tu nak minta sekarang lagi jangan Supi hantar klip pada dia. Sebab Supi bila post, Supi hapus tu baik dalam telefon Supi selalu. Sebab Supi tak boleh taruh klip Pak Supi buat hari-hari. Post hari-hari nak taruh dalam telefon Pak Supi beribu-ribu ni, Supi tak boleh taruh. Nah, tak boleh taruh. Kita tengok dalam profile Pak Supi nah. Profile Pak Supi insya-Allah. Yang dia belegak dah ni. Masa molek. Bau masa molek. Oh, tak ni. Bau masa ni. Alhamdulillah nah. Orang kandis, pucuk kandis dengan kayu manis ataupun opcoy nah. Bismillah. Oh, ini sedap masa-masa bau wangi dah. Alhamdulillah. Ni kita boleh minum 2-3 kali sehari pun kita minum. InsyaAllah mudah berak, proses darah
sembuh demam, darah tinggi pun turun. InsyaAllah, mudah-mudah. Pakak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.